Okay, Assalamualaikum, hai. Okay, kita ada komen steering angle sensor support tak. Okay, jom kita test. King Bolen E-Direct Elite. Okay, sekarang kita berada di Pro 2 Asia. Okay, Asia. Kita terus pergi ke sistem selection. Okay, di function ni dia memang ada banyak lah. Dia sudah terbahagi kepada engine, transmission, control module, eco, idle, ABS, EPS, steering sensor. Okay, kalau kita tengok steering sensor di sini ada dua lah. Satu EPS, satu steering sensor. Kita pergi steering sensor. Okay, di sini kita boleh baca data stream. Kita tengok dulu. Dia cuma baca macam ni lah. Steering sensor, neutral point memory, NA. Yang ni saja ada. Okay, kita masuk pula di EPS. EPS, Electronic Power Steering. Okay, kita boleh baca fault code. Okay, now fault code data. Kita tengok ni. Okay, di sini dia ada banyak jugalah. Kita manual select lah. Okay, ni. Okay, sekarang boleh nampak lah. Okay, auto information. Sebenarnya saya pun kurang faham apa dia tulis ni, tapi kita boleh tengok lah. Okay, yang ni bahagian EPS. Cuma di sini dia tiada special function untuk calibration lah. Okay, untuk E-Direct Elite dia tiada ECU coding. Kita panggil ECU coding untuk buat calibration. Dia cuma boleh baca data lah. Boleh baca data, baca fault code ataupun clear fault code jika ada. Itu sahaja. Okay, kalau kamu ada apa-apa pertanyaan boleh drop komen di bawah guys.